Okey, 40 buku. 40 50 ni? 40. 40 buku. Ada seorang hamba Allah ni dia order untuk nak bagi kepada dia beli nasi 3 buku pelia untuk dia nak bagi kepada pondok. Kepada pondok tapi kali ni kita ada menu nasi kerabukan canak buri kan. Nasi kerabukan canak buri. Okey. Kita ada daging belengas. Daging belengas kita ada. Daging belengas, kita ada gulai kambing kerutut lah. Semua ni kambing dan lembu daging belengas ni dia adalah kambing tempatan Kambing tempatan, lembu pun lembu tempatan, okey. Okey, sedapnya bau. Habis buka gitu je. Naik bau lalu kan. Okey, sedap. Okey, yang ni sebab kita guna yang pure kita guna yang pure. Kerutut tu kerutut darat. Okey, yang ni dia punya portion budu. Budu untuk you all makan. Budu dia memang sedap. Budu dia ni memang sedap guys. Kalau you all tak try memang rugi guys. Tak saya buka pula.